Kalau awak gaji 1,700, dia ada dua, gaji pokok ataupun gaji bersih. So yang mana satu Ben tengok? Ben tengok pada gaji bersih awak. Ben tengok pada gaji bersih awak. Kalau kat payslip tu dia tulis net pay. Net pay. Net pay ialah gaji bersih awak selepas tolak semua komitmen yang lain. Okey, disuggestkan untuk siapa yang gaji bersih dalam 1,700 ni, disuggestkan untuk beli kereta Pro 2 Alzia ataupun kereta Pro 2 Beza. Untuk kereta Pro 2 Alzia ada 4 spek. Alzia G, Alzia X, Alzia SE, Alzia Evan. Okey, gaji bersih untuk Alzia G berapa? Gaji bersih untuk Alzia G adalah 1,500 ke atas. Gaji bersih untuk Alzia X adalah 1,700 ke atas. Gaji bersih untuk Alzia SE adalah 1,900 ke atas. Gaji bersih untuk Alzia Evan adalah 2,000 ke atas. Okey, untuk Beza pula. Beza pula ada berapa spek? Beza ada 3 spek korang. Beza G ada 2 spek. Beza G ada 2 spek. Beza G manual, Beza G auto. Gaji bersih berapa untuk Beza G ni? Gaji bersih 1,700 ke atas. Untuk Beza Premium S, gaji bersih dalam 1,800 ataupun 1,900 ke atas. Untuk Beza Evan, gaji bersih 2,000 ke atas. So, daripada spek Alzia, spek Beza ni gaji bersih 1,700. Yang mana boleh awak apply? Of course lah, Alzia G gaji bersih 1,500 boleh. Alzia X gaji bersih 1,700 boleh apply. Alzia SE tak disarankan untuk apply kecuali down payment awak tinggi. Okey, untuk Beza apa yang boleh awak apply? Of course lah, Beza G auto ataupun Beza G manual yang sesuai untuk gaji bersih awak. Kalau Alzia Evan ataupun Beza Evan, contohnya awak nak apply untuk Alzia Evan ataupun Beza Evan kan. Beza Evan gaji bersih mestilah 2,000 ke atas. Tapi awak nak full loan. Awak nak full loan, gaji bersih awak 1,700. Gaji bersih awak 1,700, awak nak apply full loan. Boleh ke? Jawapannya boleh sahaja. Awak pakai guarantor. Okay, yang penting awak pakai guarantor lah. Syarat dia kena ada guarantor. Perlukan guarantor penjamin untuk awak. Siapa yang boleh menjadi penjamin untuk awak? Penjamin untuk awak of course lah ibu ayah. Ni ahli family yang terdekat sahaja, ibu ayah, adik-beradik ataupun pasangan. Pasangan bagi yang dah rumah tangga, berumah tangga, pasangan suami isteri. Okay, syarat untuk pakai guarantor ni apa? Syarat untuk pakai guarantor ni, guarantor mestilah gaji dia strong, tak high commitment dan tak ada blacklist. Untuk Beza Evan ni biasanya kalau kita minta bank minta gaji untuk bahagian guarantor ni of course lah dalam 2,500 ke atas. Okay, untuk Beza Evan. Ataupun 2,300, 2,400 boleh je kalau nak apply, kalau dia tak high commitment dan dia tak ada blacklist. Syarat untuk jadi guarantor ialah tak blacklist. Macam mana dia nak jadi guarantor sedangkan dia blacklist? Okay, mestilah bukan yang blacklist. Kelebihan apa kalau awak ambil kereta Alzia ataupun Beza ni? Kelebihan pertama ialah jimat minyak. Seperti yang kita tahu, kereta Pro 2 yang sangat jimat minyak of course lah yang Beza. Beza sangat jimat minyak korang. Beza ataupun Alzia. Itu sangatlah jimat minyak. Lepas tu maintenance dia rendah, bulanan rendah. Bot dia pun agak luas korang. Bot dia. Bahagian bot belakang. Capacity bot pun agak luas. Kalau korang cari kereta yang bot dia agak luas, kalau nak letak banyak barang, nak letak banyak biji beg bagasi, ataupun nak bawa balik kampung, nak bawa selimut, nak bawa bantal, belilah Pro 2 Beza. Banyak-banyak kereta Pro 2 Beza lah yang sangat bot dia tu agak luas lah, 508 liter, 508 liter. Okay, gaji bersih 1,700, nak apply kereta apa? Awak boleh apply Alzia ataupun Beza. Alzia G, Alzia X, Alzia G ni gaji bersih dalam 1,500, Alzia X gaji bersih dalam 1,700, Beza G manual ataupun Beza G auto gaji bersih 1,700. Kalau awak nak apply juga, contohnya awak nak pakai kereta Beza Evan, gaji bersih awak 1,700. Awak tak nak pakai guarantor, boleh ke?
boleh sahaja awak letak down payment yang tinggi. Contohnya 20% awak letak down payment yang tinggi lah. So bank akan luluskan awak punya loan. Sebab bank tengok awak punya down payment dah tinggi sebulanan, awak akan jadi agak rendah. So awak akan boleh bayar untuk bulanan dia.